ejaan dia betul, babe. Dia bukan macam fakir-fakir punya tu. Produk pertama, kita nak start unboxing. Kita buat duit kecil kan. Wow, kau tengok je nama apa? Charles and Keith. Dia dalam kotak. Comel, babe. Charles and Keith. And ejaan dia betul, babe. Dia bukan macam fakir-fakir punya tu. Ini kalau coklat. Tapi kan ada satu kejadian tau. Masa tu Kak Baijah nampak harga dia RM10. Lepas tu Kak Baijah pun cepat-cepat check out kan. Rupa-rupanya dari China, tapi tak apalah, alhamdulillah selamat sampai. Okey, kita buka dulu packaging. Macam gini. Kat dalam dia, ini untuk tempat letak kad. Sini cash. Kat sini letak duit shilling lah. Oh, kan. Walaupun harga dia RM10, tapi okey lah nak bergaya cara affordable. Macam itu. Pasal yang kedua, yang ni Kak Baijah confirm sunscreen. Ramai sangat orang review kan, katanya okey. Ini yang ada tone up sunscreen. So, macam pakai foundation, cumanya dia minimum coverage je. Yang ni Sun Bear sunscreen. Kak Baijah tak tahu lah korang pernah dengar ke tak, tapi banduk lalu FYP saja. Ini bentuk dia. Kena keluarkan dulu dia punya seal ni. Goncang-goncang sikit tau. Sayang weh, tumpah. Tak kat tangan ke? Macam itu. Wow. Dia ada tone up kita punya skin. Kak Baijah tukar position sebab tadi rasa macam kelabu sangat. Dia macam blur, tak nak fokus tau. Try ubah tengok ada perubahan ke tak video Kak Baijah tu. Macam aku serabut gila tengok video aku yang kelabu-kelabu tu. Pening tau. Yang ni cushion foundation. Kak Baijah tengok ramai sangat review. Ada 22k yang review for color ni best. Sesuai untuk dry skin. Best do. Oh kan, semuanya best. Sebenarnya Kak Baijah ada tengok juga cushion foundation yang lain, tapi ada yang kata tak sesuai. Yang ni Kak Baijah rasa macam the best one lah untuk Kak Baijah try. Ni cushion foundation. And then ini apa, babe? Setting powder. Gigih ya nak buka. Kak Baijah punya kod 102. Wow, packaging dia Mak Love. 4 color. Macam gitu. Basically dia ada sponge. Okay, babe. Bau dia tak pelik. Excited, babe. Yang ni Mak approve. Dalam set yang Kak Baijah pilih tu memang dia dah siap setting. Color foundation 102, bedak 02. This is the nice white. Nampak beza sikit kan? Kalau nak compare dengan awal-awal video tadi. Fasa seterusnya Kak Baijah nak buka lip matte. Oh, yang ni kod merah sikit. Ini 04. And macam biasa Kak Baijah akan bau dulu. Kalau bau pelik-pelik, takut nak pakai. Tapi yang ni bau macam coklat, babe. Lah, terus cantik. Kak Baijah nak buka the next parcel. Dazzle Me. Ini apa? Tak lain tak bukan setting spray lah. Dua setting spray. Tu Kak Baijah beli yang combo punya. Dia ada Dewy Fix dengan Matte Fix. So Kak Baijah ada nampak tau, orang test. Maksudnya spray ni tak smudgekan kita punya makeup. Kak Baijah nak try guna apa tu, eyeshadow.
The best place tempat Kak Wajah selalu buat video juga. Dekat depan tu macam tak boleh lah dia macam kelabu asap video Kak Wajah. Aku dah tonyol lah ni. Nak tengok dia bergerak ke tak, dia smudge ke tak Kak Wajah punya apa eyeshadow ni. Kita tunggu kering dulu. Tak ada dia smudge ke mana-mana. Okey, ada static. Okey. Yang ni okey. Oh, ini yang tekan. Apa? Kita try. Nak tuang-tuang itu dah kan? Senangnya. Dunia sekarang senang. So, kalau nak remove lip matte dulu. Okey lah kan, nama pun Micellar Water untuk remove makeup. Apa lagi nak expect, harga murah kot. 300ml kau je dapat dalam 10 ringgit tu. Okey, yang ni last. Ni body mist dah last dah. Kita nak try bau dia. Okey, wangi. Cuma Kak Wajah tak over impress sangat lah. Wangi yang biasa-biasa. Tak impress. Kak Wajah suka yang ni. Kak Wajah suka A Thousand Wishes ni. RM5 plus. RM6 lah RM6 kita cakap. Okey lah. Kak Wajah rasa nak repeat untuk bau yang lain pula. Kak Wajah dah unboxing semua produk-produk yang Kak Wajah nak jadikan affiliate dekat TikTok. Orang kata apa, kita buat TikTok haul. Dah selesai. So thank you for watching Kak Wajah punya video. Hampa yang dah tengok tu, subscribe, komen, like, share, benda lah tu. Tolong buat. Terima kasih. Bye bye.